Jika anda sedang tengok video saya ini, kemungkinan besar anda sedang cari information berkenaan dengan test tube fallopian. Yang paling common adalah HSG, iaitu menggunakan kaedah X-ray. Ramai juga yang sekarang membuat test hypo-C, iaitu menggunakan kaedah ultrasound. Tetapi saya akan syorkan pesakit saya untuk buat HSG sebab ia lebih tepat. Adakah semua wanita yang mempunyai masalah sukar untuk hamil perlu buat test HSG? Jawapannya adalah tidak. Jumpa doktor pakar kesuburan reproduktif dan IVF untuk dapatkan nasihat sama ada anda perlu buat test HSG ataupun tidak. Sebab dalam keadaan-keadaan seperti umur isteri lebih daripada 37, mempunyai masalah kekurangan telur dalam telur kilang, ataupun suami mempunyai masalah sperma, ataupun jika dalam scan didapati bahawa tube fallopian isteri sudah bengkak yang dikenali sebagai hydrosalpinx, anda tidak perlu buat test HSG. Test HSG juga ada risiko dia, iaitu jangkitan kuman dekat bahagian tube fallopian ataupun dekat rahim. So, sebelum anda buat test HSG, pastikan anda betul-betul perlukan test ini. Jumpa doktor pakar kesuburan reproduktif dan IVF untuk dapatkan nasihat yang terbaik untuk anda.